Saya rasa terhibur. Sebab awak masih kisah pasal saya. Sedangkan saya dah tak kisah dah pasal benda tu. Bekas isteri kepada pengarah sensasi Samsul Yusof, Ira Kaza, tampil menasihati pengguna media sosial agar berhenti bertelagah ketika menyertai sesi siaran langsungnya di TikTok. Ira atau nama sebenarnya Fagirah Fatini Kazarudin menegaskan dia tidak terganggu dengan komen-komen negatif yang dilemparkan kepadanya, sebaliknya terhibur dengan perhatian yang diterima. Janganlah gaduh korang. Suka sangat gaduh Okay. Okay. Dah kita dah settle dengan foundation. Lepas tu senangkan tu pasal bulat. Apa yang senang? Sibuk je. Ramailah orang tahu. Dah ramai orang tahulah Ira ni dulu macam mana. Tak payah nak bagi tahu orang dah. Tak payah bagi tahu orang dah. Memang dulu jahil pun. Sekarang pun jahil tak? Sekarang pun jahil tak? Itulah pening kan. Orang nak cerita pasal makeup, yang ni nak cerita pasal benda lain. Ganggu lah. Awak mengganggu ketenteraman orang lain, bukan saya tau. Orang lain tau, bukan saya. Saya tak rasa terganggu pun, jangan risau. Saya rasa terhibur. Sebab awak masih kisah pasal saya. Sedangkan saya dah tak kisah dah pasal benda tu.